habis. Hai kawan-kawan, hari ni kita nak pergi Sunway Velocity Mall. Jom ikut Ais. Tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe and share. Cicak. Ada event apa dekat Sunway Velocity Mall? Ada event Monster Galaxy Card. Itu gini untuk join apa? Join cosplay. Tengok I dapat join ke tak? Hari ni Ais pakai cosplay apa ni? Nova lagi sebab tak sempat. Jom ikut Ais. Ais pakai baju apa nanti? Ada event baru. Ya. Mama pakai baju hari kita. Hijau. Hai, dah sampai dah dekat Sunway Velocity Mall. Kita tengok ke mana event tu. Kalau kawan-kawan tahu, tolong bagi tahu. Jom. Sampai tak boleh berhenti. Ya. Ya. Tepuk. Jom kita nak naik tingkat G. Okey, pemenang seterusnya Razim Syahmi. Razim Syahmi ada dua. Razim Syahmi satu. Oh, laju. Adik-adik tunggu. Boboiboy tarik, Boboiboy. Boboiboy tarik satu. Boboiboy tarik satu. Okey, Boboiboy, mari sini. Okey. Kita nak jemput
Mek, sana yang mana? Abang? Abang ambil apa? Abang ambil apa? Walaupun makan, buka baju, beli gam sebab senjata dah patah. Crack. Kita nak pergi mana ni? Panas. Buat apa? Tukar suar. Jom. Aisyah dah tukar. Aisyah beli apa? Wow. Nah, Banyak kali. Kut. Kita nak menyebut Arif Muhammad Amal Yusof. Macam itu, cerita dimula dengan saya dan akhir pun dengan saya. Aduh, kalau macam ni, baik kita dapat dolar yang satu lagi. Boleh cabut, boleh pasang. Ini bonus tau. Boleh cabut, boleh pasang. Kejap, kita nak tengok dulu dekat depan ni. Aduh, rugi lah. Ramai yang melihat merupakan seorang bapa yang telah mencari rezeki. Namun, di sisi lain ada seorang mama yang turut berjuang tanpa mengenal. Mama bukan sekadar menjaga rumah dan anak-anak,
tetapi turut memikul beban kehidupan bersama Bapa yang tak berusaha. Okey, terima kasih ucapkan kepada Puan Noraini. Okey, dia nak set up dulu saya rasa. Okey, jom saya tolong Puan ni. 3, 2, 1, music. Ini adalah watak Toksah daripada Meka Mantung Movie. Toksah daripada Meka Mantung Movie ya. Okey, berikan tepukan kepada Ali. Sekejap lagi awak. Terakhir. Alright. Okey. Okey, juri semua okey. Alright, terima kasih Ali. Terima kasih panggil saya. Saya sedang menikmati lagu tu dengan air dekat belakang. Alright, seterusnya kita nak mempersilakan adik. Saya tak pasti ni 97. Betul ke 97 tahun? Adik 17 kan? Oh. Okey, Aish Darwish di mana? Okey, Aish Darwish. Betul lah adik. Adik ni 97 kan? Aish. 9 tahun, 9T. Alright. Okey. Alright. Tanpa membuang masa lagi, kita nak mempersilakan adik Muhammad Aish Darwish. Bobo Boy Nova kuasa tahap ketiga untuk Bobo Boy Api. Kepada yang nak tahulah, ini adalah Bobo Boy Nova. Alright, posing sikit dik. Sikit je, pusing-pusing. Nampak tak? Kreatif betul. Alright, juri okey. Okey, terima kasih kepada adik Aish Darwish. Bagi manusia tak sedap lah, semua orang pingsan lepas makan.
rumahku. Biskut Yaya sedap. Rugi korang tak nak makan. Alright, so tanpa membuang masa lagi, saya nak sebutkan hadiah-hadiah dia. Kita ada goodie bag, kita ada 5 goodie bags dan kita ada beberapa padini bag dekat atas meja tu. Kita ada juga Huawei earphone, tapi saya nampak macam earbud kan sebenarnya kan. Huawei earbud. Kita ada juga Lego Creator seperti atas meja tu. Hadiah ketiga kita ada Adidas backpack dan juga tumbler. Dan hadiah kedua dan pertama kita ada bag daripada Universal Traveller sumbangan oleh Sunway Malaysia Timur. Berikan tepukan. Lagu hati yang kedua, pertama saya nak berikan kepada Muhammad Fatul. Adik-adik kecil macam ni dah berani berada di atas pentas, posing dan sebagainya. Okey, lagu hati yang kedua jatuh kepada adik Muhammad Amar. Lagu hati kedua. Dan untuk orang yang kedua, adik Muhammad Amar, silakan adik boleh ambil hadiah dekat abang. Right. Okey. Sagu hati yang kedua, yang ketiga jatuh kepada adik Hayan Noah. Wow, adik boleh naik tangga sini. Alright. Nampak tak? Semua dapat hadiah. Kat sini. Boleh terus ambil hadiah. Pakai je spek tu dik. Okay, seterusnya sagu hati kedua yang keempat jatuh kepada Anis Aira. Abang audio up sikit. Alright, okay, ada boleh duduk di sana. Seterusnya sagu hati kedua yang kelima yang terakhir jatuh kepada Ali. Kepada Ali Korsa kita. Ini adalah satu hadiah yang pertama. Maksudnya ini adalah 9 hadiah lah. Ini adalah hadiah pertama. Semangat sahabat festival. Ini yang kita dah post dalam minggu. Okey, bag Padini kan tuan-tuan saya. Bag Padini tempat ke-9, satu hati yang pertama. Tak ada tempat. Okey, tak ada tempat. Satu hati yang pertama jatuh kepada Iva Mikaela. Betul ke saya sebut Iva Mikaela? Adik saya ni. Adik sana ada. Oh, laju dia. Saya duduk dekat. Tak usah pun ikut duduk. Baguslah. Seterusnya adik ke? Satu hati yang pertama. Yang kedua Hayan Raika. Oh, ini dia punya pedang boleh cabut-cabut. Mantap adik. Right. Okay. Seterusnya satu hati pertama yang ketiga. Yang ketiga jatuh kepada Aish Darwin. Point Nova kita. Kreativiti dia tu. Ya Allah. Alright. Aish Darwish. Okey, seterusnya sagu hati pertama yang keempat jatuh kepada Nur Izzati Bilqis. Yaya.
Berikan tepukan kepada Nur Izzati Bilqis. Okey. Ini baru ada tempat. Ini baru ada tempat. Tempat kelima bakal membawa pulang Huawei FreeBuds SE sumbangan Sunway Velocity. Jatuh kepada Ummu Warakah. Sekejap, saya rasa tak muat lagi ni. Saya rasa telinga dia tak muat lagi ni. Kalau ada yang nak swap hadiah, bagi tahulah. Okey. Alright. Okey. Tempat keempat bakal membawa pulang Lego Creator 3-in-1. Dia boleh buat radio, dia boleh buat rollerblade dan dia boleh buat skateboard. Mahal ni. Pergilah check dekat kedai tu. Ada kedai Lego kat atas. Alright. Tempat keempat jatuh kepada Puan Nur Aini. Puan Nur Aini. Rezekilah adik tadi, adik bibi tadi. Puan Nur Aini. Itulah saya cakap. Yang adik-adik ni bawa ayah sekali. Okey, seterusnya. Tempat ketiga jatuh kepada Saiful Iskandar. Bapa Zola kita balik beg Adidas dan juga tumbler. Alright. Okay. Tahniah Bapa Zola kita. Maaflah, saya yang semua duduk tadi. Semua duduk. Okey. Okey, kita tinggal dua tempat saja lagi. Dua-dua pun hadiah backpack. Cuma nombor 2 kecil sikit. Nombor 1 besar sikit dan kita ada voucher. Jadi kita akan announce pemenang nombor 1 dahulu. Siapa lagi yang belum menang? Angkat tangan. Hai, awak bukan. Oi. Membawa Crossfire dan juga Papa Zola. Alright. Kita announce tempat pertama dahulu. Pemenang bakal membawa pulang bag daripada saya pun tak tahu tapi dia tulis American Tourist. Okey lah, tak apalah, nanti bag besar kat situ sumbangan Sunway Velocity dan juga voucher 100 worth of Sunway points. Dalam ni dekat tau. Boleh bawa dan beli makan kat dalam ni. Alright. So, pemenangnya jatuh kepada Muhammad Affan. Nampak tak? Tahniah kepada adik Muhammad Affan. Tepukan kepada adik Muhammad Affan. Kerana berjaya membawa pulang bag, luggage bag yang besar dan juga voucher worth of RM100 Sunway point. Encik Muhammad Faiz Khan yang membawa pulang luggage bag yang kecil sikit je. Universal Traveller, bag Universal Traveller untuk Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Okey, dapat beg. Beg sekolah baru ni. Beg teater. Jalan ni. Sekali aku Selamat. tiga sekali. Grup punya. Dia ambil gambar. Ni, ambil gambar. Tengok atas sama. Kamera atas.
Senyum Aisyah.